Okay, Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Okay. Apa makna puasa bagi awak sendiri? Menahan lapar daripada dahaga, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu ya. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okay. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Okay. Untuk soalan pertama, apakah makna puasa bagi pendapat awak sendiri? Menahan diri daripada lapar dan dahaga. Jangan buat benda yang tak berfaedah lah. Macam ejek kawan, macam tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh? Saya nak tanya awak, apa makna puasa bagi awak? Tak boleh makan, tak boleh minum kat depan kawan. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Saya tanya soalan pertama, apakah makna puasa dari pendapat awak sendiri? Menahan diri daripada makan dan minum dan menahan diri daripada kelaparan. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Ya. Soalan pertama, apa yang awak faham tentang puasa? Boleh tahan lapar dan minum, boleh solat tarawih dan boleh dapat pahala. Silakan Ustazah. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Okey, soalan berkenaan apa tu? Apakah makna puasa bagi pendapat Ustazah sendiri? Okey. Kalau puasa ni, kalau apa yang Allah kata dalam Al-Quran lah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ni kalau kita ambil pemahaman mudah dia, menahan diri daripada rasa lapar dan dahaga. Tapi kebanyakan manusia faham lapar dan dahaga sahaja. Tapi sebenarnya kita nak kena tahan diri daripada nafsu kita, nak kena tahan diri daripada mengumpat ataupun buat benda-benda jahat. Macam tu. Itu pendapat Ustazah lah. Faham bang? Okay. Dia singkat tapi ringkas. Semua benda ada kat dalam tu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada nak tanya soalan sikit. Okey. Okay, soalan pertama, apakah makna puasa bagi pendapat Ustaz sendiri? Okay. So puasa ni bermaksud kita menahan diri daripada makan dan minum serta menjagalah hawa nafsu kita. So puasa ni dia banyak mengajar kita ni lah, menjaga diri kita. Sebab apa, waktu-waktu bulan puasa ni tak ada gangguan-gangguan lain lah. Maksudnya kita pun tahu syaitan pun diikat kan. So bulan puasa ni lah yang mudah untuk kita beribadah lah. Dapat duit dengan makan biskut raya. Pakai pakaian lawa-lawa, pergi rumah saudara mara, makan kuih raya, main mercun, dah je lah. Kumpul ramai-ramai, kumpul satu family. Raya. Boleh jumpa saudara mara kat kampung, main bunga api sama-sama. Lepas tu dapat duit raya. Dapat baju baru, dapat duit raya. Kumpul ramai-ramai, kumpul satu family. Ya boleh bawa makan, air, pakai baju raya, pakai bawa duit raya or ambil dia duit raya. And bawa air, bawa makanan. And tu je. Kalau untuk saya, yang pertama adalah ketika saya menghadap jam tu lah untuk balik ke kampung. Setengah orang dia tak suka, tapi bagi saya itu adalah kenangan. Orang kata nak kos suasana.
Sebab kat situ bila kita mengadap jam berjam-jam, bila sampai tu rasa puas lah. Bila sampai ke kampung, itu yang pertama. Yang kedua, semestinya berkumpul ramai-ramai lah. Waktu tu lah kita nak bertanya khabar, untuk makan sama-sama, sembang sama-sama. Itulah antara kenangan yang bermakna untuk saya lah untuk hari Aidilfitri. Bermakna saya dapat berkumpul dengan family besar. Lepas tu saya masih dapat duit raya lagi. Best. Okay, dah tu je. Terima kasih. Okay, Hari Raya Aidilfitri bermakna kita meraihkan kemenangan dalam melaksanakan ibadah puasa. Terdapat banyak pengajaran dan ibrah yang kita dapat ambil daripada Syawal. Jadi antara pengalaman yang bermakna ialah dapat berkumpul bersama keluarga, bersama mengeratkan silaturahim, bermaaf-maafan bersama jiran dan juga keluarga, dapat berkumpul sama-sama, dan itulah yang paling bermakna saat kita menyambut Aidilfitri. Terima kasih. 150 macam tu lah. Okey. RM50. RM50. Okey. Terima kasih. Collection duit raya awak. Kadang-kadang 300, 400 ataupun 200. Kalau banyak 400 lah. Okey. Terima kasih. 400 setengah. Okay, terima kasih. 200 lebih. Terima kasih. Dapat. RM7. RM7. Terima kasih. Kadang-kadang dalam 500 ke 1000 macam tu lah. Kadang-kadang je lah. Terima kasih. 400, 500, 300. Terima kasih. Dapat. Dalam bank ayah account RM1,500. Thank you, Faiz. Kalau dengan nenek saya dapat RM10 ataupun RM20. Kalau dengan untuk saya dapat RM50 ataupun RM40. Kalau dengan mak saya dapat RM5 ataupun RM10. Kalau dengan saya sekalian RM10. Kalau dengan pak jara saya dapat RM100. Kalau dengan mak jara saya dapat RM60. Terima kasih. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 خليد بالقرآن Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Nanti balik kampung jangan main macam banyak-banyak sangat, takut nanti balik satu jari je. Okey, terima kasih. Bye.
daripada Gen Alpha ingin menyampaikan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. 6IS ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin. Bye. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Meja penuh di pagi raya, keluarga berkumpul penuh gembira. Mari bersama raikan Hari Raya Maaf kita, kasih tidak terkira. Hari ini sedangkan lepas kita dah sebulan berpuasa, bermakna kita dah sambut Hari Raya, menunjukkan hari kemenangan untuk kita. Jadi nak pesan supaya kita hilang kasih kita dan segala sifat mazlumah. Sifat mazlumah tu apa tak? Sifat mazlumah tu sifat-sifat yang buruk yang tak patut ada dalam diri kita. Saya nak pesan. Nanti kalau kamu beraya dekat rumah orang, kalau kamu dapat Hari Raya, jangan buka sampul tu depan tuan rumah. Okey? Itu saja. Bye. Assalamualaikum, saya Ustaz Daniel. Saya Ustaz Firdaus. Saya Ustaz Iqbal. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. maaf Zahir dan Batin. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Fahima. Saya Ustazah Adriana. Saya Ustazah Hani. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Kullu am wa antum bi khair. Bye. Kami mengucapkan